Ini ada ikan lengat ya, ataupun ikan kukus. Nanti kita goreng. Ini ada cili kisar dalam sudu makan. Ada air asam jawa ya. Dia nak sambal masam-masam sikit. Macam tu. Ni ada bawang besar 2 biji saiz kecil. Cili padi tu ikut suka, nak letak pun tak apa, tak letak pun tak apa. Ada bawang putih 3 biji, halia setengah inci, ada serai ketuk ya. Serai ni kecil je ya. Ni bahan-bahan ni kita kisar ya. Serai dengan cili ni tak kisar. Yang kisar ni bawang, halia, bawang putih ya. Minyak tu biar panas betul-betul ya, baru masukkan ikan. Sebab apa? Takut ikan tu melekat. Balikkan ikan tu ya. Dah pun masak, boleh diangkat ya. Masukkan serai. Masukkan bahan yang dikisar tadi tu. Cili kisar. Air untuk masakkan bahan tu ya. Biarkan mendidih ya. Kalau airnya sedikit, tambah lagi ya. Biarkan mendidih sekali lagi ya. Masukkan air asam jawa. Sebut perasa. Garam. Dan gula sedikit ya. Kalau suka letaklah cili tu. Bolehlah dirasa ya. Kita tambah garam sedikit lagi. Dah nampak pekat sedikit tu, kira dah masak lah tu. Bolehlah disiram ikan tu dengan sambal tu ya. Sambal tu buat lebih ya. Ni ada ayam goreng berempah. Jomlah kita makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencuba ya. Jumpa lagi di lain video. Okay, bye-bye.